Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Ini saya tengok ini video Papa Naidu, Esko Kerajaan Negeri Selangor. Dia pegang itu poster FB ya. Mahathir yang cakap undilah calon Melayu lah. Melayu, undi pada calon Melayu. Dia cakap. So dia compare dengan Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar Ibrahim berjiwa rakyat. Dia bagi itu apa? Subsidi diesel RM2 10 sen 1 liter. Itu dia kasih subsidi itu bukan dia punya bapak punya duit tau, bukan Anwar Ibrahim punya bapak punya duit. You see, satu dunia minyak sudah turun, Malaysia tak turun. Sekarang lu kasih 200 liter. Macam mana orang mau berniaga, macam mana orang mau pergi kerja? 200 liter mana cukup? You begitu bangga you cakap Anwar Ibrahim berjiwa rakyat. Mahathir ni ialah seorang racist, this and that. Dia DAP sudah cakap you punya parti Lim Kisiang daripada tahun 69 sampai sekarang cakap Malaysia akan bankrupt, Malaysia akan bankrupt, Malaysia akan bankrupt. Mahathir ialah seorang perasua. Mahathir very racist, this and that. Macam-macam lu DAP sudah cakap. 2018 lu orang 69 tau. Lu tahu apa 69? Lu orang umran sama dia. Kasih menang sama dia, bawa dia naik jadi Perdana Menteri lagi satu kali. Orang macam bodoh macam you punya abang you, itu Gobind Singh, itu Lim Guan Eng, Anthony Loke, Nga Komeng, Teresa Kok, Teo Ni Chen, semualah. Semua orang bodoh punya orang. Satu kali lagi kasih naik Mahathir. Sekarang lu komplain pasal Mahathir buat apa? Lu orang sendiri juga berpuluh tahun cakap dia rasuk dia punya kerajaan rasuah lah, macam-macam lah. Dia seorang yang ultra Malay lah, rasuah, racist lah. Sekarang lu pegang ini poster lagi satu kali, apa guna? You cerita pasal lu punya kerajaan lah mangga. Lu punya kerajaan Selangor keluarkan undang-undang tak boleh ada babi dekat Selangor. Lepas tu you cakap Sultan cakap macam tu. Pada saya, ini you orang punya kerajaan, you orang patut buat keputusan. Orang mau meniaga, mau bela babi itu orang punya suka lah. Ikut undang-undang, biar dia bela lah. Lepas tu lu orang keluar undang-undang, itu bangunan rumah ibadat bukan Islam tak boleh lebih tinggi daripada itu kubah masjid. Apa ini lu orang? Lu orang semua lose ke apa? Lu orang lah, lu punya government lah yang nampak macam fanatik punya government. Lepas tu keluar undang-undang, mesti mau ada 5,000 penganut agama Hindu ke, Kristian ke, Sikh ke atau Buddha ke, baru boleh bagi satu tapak. Lepas tu bila sudah kena maki sama saya, one of them hari-hari hantam lu orang, lu kasih tukar itu undang-undang sekarang. Mau jadi hero. Lu punya bodoh punya government lah. Lu orang hisap darah rakyat tahu dekat Selangor. Parking lu kasih privatize. 5 PBT yang kaya dalam Selangor surah 50% itu income surah hilang pada itu syarikat. And ini syarikat dia pakai balik itu pekerja MP majlis untuk pergi saman, pergi buat itu semua operasi. Kenapa itu majlis sendiri tak boleh pakai balik dia punya pekerja sendiri untuk pergi kutip itu duit kah? Mesti mau melalui orang tengah kah? Lu orang semua kasih susah sama rakyat tau. Macam-macam anak syarikat lu orang create. Orang handphone station, kalau mau pasang handphone station mesti mau melalui itu anak syarikat. Sampah, semua sampah mesti melalui KDEB. Lepas tu kalau siapa-siapa TNB ke apa-apa, siapa-siapa mau korek jalan mesti mau melalui lu orang punya anak syarikat Kusel. So atas angin lu orang semua mau buat duit, menyusahkan rakyat. Macam-macam lu orang buat susahkan rakyat. Tarif elektrik sudah naik 14.2%. Cukai pintu sudah naik, cukai tanah sudah naik. And sekarang lu mau main racist punya drama. Ini macam itu kuil kasih roboh sini, kuil kasih roboh sana. Kasih pindah itu kuil, itu Taman Medan ya. Lu orang pergi lulus tanah kuburan Islam, di atas tampak itu Hindu punya kuil dengan itu Gurdwara. Bodoh punya, lu orang lah bodoh punya government yang racist, government yang taruh otak-otak dekat bontot dah lu orang semua. Ada faham kah? Kalau you tak setuju kita buat debate lah. Papa Raidu, kita buat debate, bawa lu punya abang, bawa Gobind Singh, semua orang lah. We do a public debate lah. Boleh buat dekat Johor kalau you mau.